Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Seringkali kita mendengar ataupun melihat warganet negeri Malaides, yang menilai tentang masyarakat Indonesia dengan berbagai narasi, terutama tentang ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka selalu merasa paling hebat dalam segi apapun. Mulai dari merasa sebagai negara perekonomian yang lebih kaya, hingga merasa tingkat IQ yang lebih tinggi. Akan tetapi, ternyata gambaran sebagai negara kaya, dengan perekonomian yang maju dan standar IQ yang tinggi, semua itu ternyata tak seperti apa yang mereka gembar-gemborkan selama ini. Kehidupan orang-orang tertentu di negeri Malaides, menurut beberapa pihak, hanya suka menilai orang saja, bagaikan sedang menutupi kelemahan dirinya sendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh warga negeri Malaides itu sendiri. Cuma manusia ni jahat, terutama orang Melayu. Minta maaf, Melayu ni Bani Israel. Jenis Yahudi suka memburuk-burukkan orang Yahudi. Melayu masuk tak? Masuk juga perangai orang Melayu. Duduk mengutuk orang, duduk buruk ke orang. Masyarakat, cara masyarakat, dalam internet, cara dalam internet. Ada satu sifat yang paling teruk yang Allah benci bagi agama Islam. Ini orang Melayu sendiri pun tak sedar. Orang Melayu sendiri banyak buat. Sebagai contoh, kita ceritakan kebenaran. Bila kita ceritakan kebenaran, mereka menafikan. Sebagai contoh yang baru-baru ni aku buat video Pakcik Petai. Dah tunjuk video, pakcik tu buat salah depan kedai orang. Masih lagi menafikan, masih lagi kata saya sokong membabi buta. Keduanya, bila kau dah menafikan isu tu, menafikan satu perkara yang dah terbukti salah, maka engkau dalam golongan yang dibenci Tuhan, iaitu golongan orang yang dipanggil denial syndrome ataupun sindrom penafian. Sindrom penafian, denial syndrome sama saja, adalah sindrom yang dikatakan sindrom sombong, dan Allah tak terima orang yang sombong. Allah benci, malah Tuhan agama Islam mengharamkan tindakan ini. Tapi apa yang berlaku? Kenapa begini? Inilah dia punca-punca Melayu gagal. Inilah punca-punca sifat-sifat Melayu yang gagal, yang tidak mahu menerima kelemahan diri, tidak mahu menerima kelemahan bangsa, tidak mahu menerima kebenaran. Sebab bagi mereka, yang syok tu aja yang benar, yang pahit itu sebenarnya bagi diorang adalah palsu, dan mereka tidak mahu terima kalau kena batang hidung mereka. Sifat-sifat ini yang membuatkan Melayu gagal sampai hari ini, iaitu di Malaysia ni, maka orang-orang yang bukan Islam, orang yang bukan Melayu, orang yang lebih menyedari tentang keperluan untuk berjaya, iaitu sifat jiwa terbuka, menerima kebenaran, menerima teguran, itulah sifat orang yang boleh berjaya. Di Malaysia gagal. Orang Melayu memang gagal jauh daripada orang Cina, orang malah dah mula orang India pun kita kalah. Masih lagi kita ditakut mentaliti yang lama, dan suka mendengar berita-berita sensasi walaupun palsu, suka share-share perkara yang belum betul benar, belum tabayun ataupun dikatakan belum diselidik. Ini perkara amat bahaya. Aku buat video nak sampaikan pada korang bahawa sedarlah kita ni dah lemah. Kita tidak boleh begini. Jangan kau ikut kelompok-kelompok yang merosakkan akhlak, hati, dan merosakkan, kata orang tu, peluang untuk kita berubah dan berjaya. Faham tak? Faham tak aku cakap ni? Aku amat kecewa dengan begitu ramai orang bantai aku dalam video Pakcik Petai. Walaupun aku tak kisah sebenarnya, tapi aku nak menyampaikan demi kerana Allah dan Rasul, kerana agamaku, agama yang menyampaikan kebenaran. Ni kalau kita tengok mereka-mereka ni semua kan, memang bangsa golongan yang memang tidak boleh berjaya. Maaf cakap. Kita tak boleh berprinsip begitu. Orang Melayu perlu berubah. Like, follow, comment, share dengan aku. Aku tegur, ada mana. Aku tidak bercakap benda yang pelik-pelik. Malah ada yang kata denial syndrome dia lagi pelik. Sampaikan aku cerita pasal Pakcik Petai, dia cerita pasal orang lain. Dia suka menuding jari ke arah benda lain. Sebagai contoh, Pakcik Petai punya cerita yang aku ceritakan, dia pergi cerita tentang Bangla berniaga lah. Banyak sangat yang bagi komen tentang Bangla, apa saya tak kacau Bangla. Come on man, aku cerita topik Pakcik Petai, kau pergi cerita Bangla. Cerita Bangla ni cerita lain, cerita yang kau perlu cerita tentang lain. Bagi bukti kepada polis, report, tidak ada tindakan, barulah kau keluarkan balik. Sekarang zaman viral, senang aja kau viral saja ni Bangla ni, kau tunjuk gambar video Bangla yang kau rasa berniaga ataupun pendatang asing, Pakistan ke apa saja yang berniaga tanpa lesen boleh lulus, kau viralkan. Macam aku buat, kau viralkan. Pasti viral dan pasti dapat sokongan kalau kau benar.
Kalau kau menipu, kalau kau memfitnah, seperti mana kau denial syndrome, maka kau terimalah akibatnya. Dari penjelasan warga Malaides yang telah kita saksikan, hal tersebut pastinya pernah kita lihat dan pernah kita rasakan. Ketika kita membahas suatu pokok pembahasan tertentu, dan apabila mereka tidak bisa berargumentasi atau menjawabnya, sering kali mereka mengalihkan pada topik yang berbeda. Yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dari topik pembahasan, seolah-olah lari dari topik pembahasan. Sehingga kita tidak bisa berkomentar lebih jauh, karena hanya mereka yang bisa melakukannya. Mereka cenderung sulit untuk menerima teguran atau kritikan atau apapun itu, yang sudah jelas-jelas ada faktanya. Dengan ragam persepsinya sendiri, mereka dapat menilai orang sesuka hatinya. Seperti itulah mayoritas masyarakat negeri Malaides yang bertipe M, yang pandai menutupi kelemahannya yang memalukan itu, dan semua itu sepertinya adalah hal yang biasa. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.